Nama saya Farina Hafizah binti Muhammad Fadil. Saya merupakan pengurus Nadi Taman Jaya Kemayan ni sejak tahun 2018 hingga kini. Okay. Saya bertugas di sini bersama dengan penolong pengurus saya iaitu Puan Malianah binti Cik Abdul Talib. Nadi Taman Jaya Kemayan ni telah beroperasi pada tahun 2013 hingga kini. Antara perkhidmatan di Nadi yang disediakan adalah kami mempunyai 10 komputer di bahagian surfing area dan 10 lagi komputer di dalam bilik latihan. Dan di sini juga ada penghawa dingin yang sangat selesa untuk komuniti yang berkunjung di Nadi. Selain itu, di sini juga menyediakan perkhidmatan fotokopi, cetakan, laminate, perkhidmatan penggunaan internet dan juga latihan komputer. 5 teras perkhidmatan pintar di Nadi mula diperkenalkan pada penghujung tahun 2024. 5 teras perkhidmatan pintar ini meliputi keusahawanan, pembelajaran sepanjang hayat, kesejahteraan kendiri, kesedaran dan juga inisiatif kerajaan. Okey, so nama saya adalah Nuzuriati binti Azbali, tapi nama panggilan adalah Zati Reza lah. Okey, so perniagaan yang tengah saya usahakan sekarang adalah roti kapas, ais tea kimik, kopi jalanan juga mojito. So maknanya makanan yang tengah viral sekarang. Okey, so alhamdulillah sebenarnya Nadi banyak juga membantu Zati dalam mengusahakan perniagaan Zati sekarang lah. Okey, sebelum ni pendapatan Zati punya kios so far dalam sebulan lebih kurang average dalam 2,000 hingga 3,000. Tapi alhamdulillah sekarang ni boleh cecah 4,000 hingga 5,000 sebulan. Okey, antara kelas yang Nadi yang Zati masuk lah, yang Nadi dah anjurkan antaranya kelas Canva, kelas TikTok dan macam-macam lagi lah. Nama saya Tiko An. Saya merupakan ahli Nadi Taman Jaya Kemayan sejak tahun 2013. Sejak 5 teras perkhidmatan pintar diwujudkan, saya telah mengikuti kursus mahir bagi kecek yang berlangsung pada penghujung tahun 2024. Apa yang saya dapat belajar dari kursus mahir bagi kecek ini adalah saya mendapat pengetahuan dan kemahiran membaiki kecek. Kursus ini sangat-sangat membantu saya dalam menceburi bisnes membaiki kecek. Kursus yang dianjurkan oleh pihak Nadi adalah secara percuma dan sangat membantu masyarakat setempat dalam menaik taraf hidup mereka. Nama saya Muhammad Faris Iqbal bin Muhammad Anas. Saya kini berada di tingkatan 1 di Sekolah Menengah Kebahasaan Kemayan. Saya telah menjadi ahli Nadi pada tahun 2018. Sejak 5 teras diperkenalkan di Nadi, saya lebih memilih untuk menyertai isukan yang diadakan di Nadi. Sebelum ini saya sangat menggemari permainan atas talian seperti Mobile Legends dan PUBG. Tetapi saya hanya untuk suka-suka bersama kawan-kawan tanpa mengetahui tentang ilmu tentang keselamatan isukan. Sejak saya menyertai kelas isukan di Nadi ini, banyak ilmu pengetahuan yang saya dapat. Saya telah menyertai pertandingan saingan Mobile Legends siri 1, 2 dan 3 yang diadakan di Nadi. Dan saya telah menjadi wakil Nadi Taman Jaya Kemayan di peringkat negeri. Nama saya Aizawad Yusuf Islam. Saya berumur 13 tahun. Saya kini di tingkatan 1 di Sekolah Menengah Kebangsaan Kemayan. Saya telah menjadi ahli Nadi Taman Jaya Kemayan pada tahun 2025. Sejak 5 teras ini diperkenalkan Nadi yang telah menyertai kelas Dilia subjek tingkatan 1. Antara subjek yang saya sertai adalah subjek matematik, sejarah, bahasa Melayu dan lain-lain. Banyak perubahan yang saya dapat sejak menyertai kelas Dilia ini. Pembelajaran saya telah pun meningkat dan subjek yang kurang yang kuasai kini sudah semakin baik. Nama saya Jais Razal Izul Hafi bin Muhammad Ikhwan. Saya kini di Darjah 6, Sekolah Kebangsaan Kemayan. Saya telah pun menjadi ahli pada tahun 2023.
Sejak 5 teras ini diperkenalkan, saya telah menyertai kelas kesedaran kempen internet selamat di Nadi Taman Jaya Kemayan secara atas talian. Kelas kesedaran telah banyak memberi ilmu pengetahuan keselamatan di dalam internet, antaranya penipuan atas talian, jejak digital dan sebagainya. Kelas kesedaran ini bagi saya sangat penting untuk setiap golongan umur, bukan sahaja kanak-kanak seperti saya, tetapi golongan dewasa juga sangat penting.